Dari baju seragam hijau ke apron dapur. Assalamualaikum, Noh. Jom kita pergi batang pisang. Pesara tentera Encik Muhammad Nafisul bin Saad atau lebih dikenali dengan gelaran Haji Sean menjadikan dunia masakan sebagai kerjaya barunya. Assalamualaikum. Ni tak lagi tengah hari ni pergi rumah noh. Ya, insyaAllah. Kita dapat kenduri dengan selamat ni. Minat anak jati negeri Kedah ini dalam arena memasak telah membuka hatinya untuk menjadi tukang masak pakatan kenduri di kawasan perumahannya secara sukarela. Kemahiran beliau menyediakan pelbagai juadah warisan budaya kulinari masyarakat setempat yang masih kekal, iaitu gulai umbut pisang. Hidangan tradisional penuh dengan rasa nostalgia yang selalu dijadikan menu utama untuk kenduri doa selamat di rumahnya dan merupakan satu peluang bagi beliau untuk berkongsi kegembiraan serta menikmati juadah istimewa itu bersama keluarga dan jiran tetangga. Batang pisang dibelah dan disiat untuk mengambil umbut yang berwarna putih dan bertekstur rapuh di tengah-tengahnya. Umbut yang diperlukan biasanya setebal 2 hingga 3 inci, namun dari sebatang pokok pisang hanya sepanjang 1 depa sahaja umbut yang dapat digunakan. Bagi menyediakan sekawah gulai umbut pisang, anggaran sebanyak 10 batang pokok pisang diperlukan. Menurut Haji Sean, umbut pisang yang terbaik diambil kira-kira 2 inci dari pangkal batang dan selebihnya sekitar 1 kaki dari pucuk. Kita kena buka dah sampai dalam tu. Dia jadi patah tu. Dia rapuh. Pucuk pisang dipangkas kerana bahagian itu lebih liat dan tidak sesuai untuk dimasak. Selain menjadi sumber makanan, batang pokok pisang juga berpotensi sebagai sumber bahan asas untuk tujuan perubatan. Batang pokok pisang mengandungi sap atau cecair yang kaya dengan sebatian aktif seperti alkaloid, fenol dan flavonoid yang berpotensi sebagai antimikrob, antioksida, antidiaria dan anti-kanser. Selain itu, batang pokok pisang juga mengandungi sebatian kimia seperti lupiol, asid ferulik dan asid klorogenik yang berfungsi sebagai anti-diabetes dan anti radang. Hari ni kita nak cari lebih kurang 10 batang. Nak buat untuk 10 kilo lagi. Gulai umbut pisang ini popular di utara tanah air, terutama di negeri Kedah dan sebahagian daerah di Pulau Pinang. Persediaan untuk memasak gulai umbut pisang ini melibatkan kerjasama erat antara saudara mara dan jiran tetangga. Masakan ini kebiasaannya disediakan pada kenduri yang dilakukan secara gotong royong. Sekarang kita tengah potong umbut pisang tu. Jadi umbut pisang tu memang kena potong lebih kurang senci setengah. Dan sambil potong kita kena buang getah dia lah. Sambil potong buang satu-satu. Getah tu buang satu-satu. Kita tak boleh terbiak lama. Sebab yang kena buang getah tu, sekali lagi kalau masak, dia akan jadi macam bertali. Dia akan jadi sempurna. Jadi kita kena buang. Kalau kita nak simpan lama, kena berkunyit. Sebab dia akan jadi hitam. Permukaan dia tu. Kalau nak terus masak, tak perlu berkunyit lah. Proses buat ni memang kena sabar sikit lah. Sebab proses dia memang banyak. Kalau kita untuk makan seorang, 2 orang, kadang orang tak mau buat benda-benda macam ni. Jadi dengan bergotong royong, dapat hasil dengan gulai batang pisang tu. Kita guna pisang hutan. Pisang hutan ni sebab kalau buat kenduri, senang cari sebab dia tumbuh liat. Dia ada tumbuh dekat bukit, kawasan paya, jadi banyak. Pisang yang tak sesuai ni pisang langka. Sebab kalau pisang langka ni dia jadi kelat. Meskipun proses penyediaannya mengambil masa dan tenaga kerja yang ramai, keakraban dan keceriaan bersama membuatkan segala kepenatan semasa menyediakan masakan ini hilang. Batang pisang ni dulu-dulu kawasan-kawasan yang pedalaman lah selalunya pembuat gulai batang pisang ni. Daerah Baling, daerah Sik, Kuala Nerang, kawasan-kawasan dalam. Dulu mana ada ubi kentang. Mereka buat gulai ni nak bagi sedap sikit buah batang pisang. Itu sebab orang dulu tambah batang pisang.
Ada juga yang potong pisang jenis menyerong. Kalau menyerong, dia nampak cantik, tapi dia mudah hancur. Apabila dah kita potong semua siap, ni proses untuk basuh umbut pisang. Masa tengah basuh ni, kena tengok satu-satu. Ada lagi tadi, ni ada lagi. Tu tadi ni jadi keras kalau kita masak ni. Kalau lama sikit dia akan naik jadi hitam. Ni kita berkunyit ni proses untuk elakkan dia jadi hitam. Walaupun berkunyit lagi kalau masak dia tak nampak kuning. Kita dah penyediaan bawang apa semua dengan batang pisang. Sekarang ni kita penyediaan untuk daging pula. Daging ni kalau nak sedap, daging fresh lah. Daging yang sesuai ni kena pilih daging yang bercampur dengan lemak, baru gulai kita rasa sedap ni. Dia kena ada lemak sikit, ada daging. Setelah daging dicuci dengan bersih, kawah diletakkan di atas dapur dan Haji Sean akan memulakan proses memasak. Kalau 10 kilo daging, kita kena guna rempah lebih kurang 700 gram. 700 gram santan 2 kilo, 4 sekawan, bawang putih, bawang besar dengan halia. Berisik kita buh 1 kilo. Dan batang pisang kita buh lebih kurang 3 kilo. Rempah ni kita larut dulu. Sebab kita tak boleh buh terus dalam kawah, takut dia hangit. Dah selesai kita kacau rempah, kita buat untuk penyediaan untuk tumis pula. Buh minyak lebih kurang 700 gram. Bagi minyak naik panas dulu, lepas tu baru kita tumis. Okay, kita masukkan rempah 4 sekawan, daun kari. Bagi ada bunyi, baru syok. Kita tunggu bagi rempah tu naik bau dulu. Ni bawang potong. Ni blender. Kita kena bubuh bawang potong dulu sebab nak bagi aroma gulai kita jadi wangi. Bawang potong, bawang putih, halia dengan bawang besar. Kita tunggu sekejap bagi dia naik kekuningan. Lepas tu baru kita akan masuk yang bahan-bahan blender tadi. Ada dia tak tunggu warna pokok tu, gulai dia tak pandai sedap, dia tak wangi. Tunggu, sabar. Biar kita buat kerja kena sabar. Tu noh, gulai batang pisang ni memang orang tunggu waktu kenduri kahwin ya. Tengok tadi daripada tadi sampai sekarang penyediaan dia. Dalam masa sama ni tim-tim kami yang selalu tolong waktu kenduri ni. Kalau gulai batang pisang ni proses dia kita akan ambil masa lebih kurang 2 jam. Okey, kita masuk bahan blender ni. Ni bawang putih. Halia. Bawang besar. Kita buat bahan blender ni kena biak sekejap. Sebab kita tak mau dia bau bawang. Kita nak kemanisan dia dengan aroma. Bau bawang kita tak mau. Kita nak aroma. Tu kena biak dulu. Dia nak kuning-kuning sikit. Kita boleh buah rempah ni. Kalau kenduri pakatan kat sini banyak permintaan dengan gulai batang pisang lah. Tapi masalah dia sekarang ni kita nak cari batang pisang susah. Nak kena beli kat market. Market sekilo RM6. Okey, lepas dah nampak tu, dah nampak kuning-kuning dah tu. Ni aroma bawang pun kita tak bau dah. Cuma wangi ya, dah keluar, kita masuk rempah. Tapi kali ni kita buat gulai batang pisang, kita campur dengan tulang. Dia lebih lagi sedap lah. Sebab ayak tulang dia keluar tu, dia akan lagi rasa manis. Bagi dia pecah minyak tu, lepas tu kita bubuh tulang, lepas tu bubuh daging. Walaupun dia tak nampak minyak, saat lagi baru dia keluar minyak.
Dia sistem rempah macam tu. Mula-mula kita tak nampak minyak ni. Tunggu sampai dia pecah minyak, dia keluar minyak, baru kita tabur tulang. Dia nampak sikit-sikit kan, dia nak pecah minyak sikit-sikit tu. Kita masuk tulang tu. Nak bagi tulang cepat lembut. Dan rempah masuk dalam tulang-tulang ni. Tunggu rempah pecah minyak tu, sekejap lagi baru kita masuk daging. Rempah ni kalau dia tak masak betul-betul, sekejap lagi dia berempah. Gulai berempah ni memang kurang sedap lah. Kita nak masak rempah ni lebih kurang ambil masa dekat 10 minit, 15 minit, 10 minit ke 15 minit baru dia pecah minyak. Okey, kita nampak dia dah pecah minyak tu. Kita boleh tambah ayak sikit lah. Sebab takut ni rempah ni dia takut dia hangit. Sebab kita buat tulang. Kita tambah ayak ni. Mudah jaga rempah ni. Masa ni kita boleh pederah api lah. Boleh pederah api sikit. Tulang dah agak lembut. Kita akan masuk daging ni ya. Kita akan masuk daging. Okey. Okey, kita akan tambah ayak. Dekat sejam baru dia lembut. Ataupun 45 minit. Tengok atas daging. Ada daging 65, 44, daging batang pinang. Dia tengok jenis daging. Tapi daging ni daging 65. Daging 65 ni lebih kurang dalam 45 minit. Sebelum dia separuh masak, kita akan masukkan batang pisang. Kita tak boleh buah batang pisang awal. Pasal kalau buah batang pisang awal, lagi dia jadi lembek. Ada yang setengah minat jenis lembek. Ada peminat nak batang pisang tu kalau kita makan dia ada rasa juicy sikit. Okey, kita buah ayak ni tengok atas. Kita tak mau ayak ni terlampau lebih. Ni gulai terlampau pekat ataupun terlalu cayak. Kita nak balance dengan rempah. Kita kalau nak tahu dia punya kepekatan dia tu, kita akan tengok macam ni. Ni tak lagi dia akan jadi pekat lagi ni. Ni nampak macam cayak tapi dia akan jadi pekat. Tak lagi kita akan tambah ayak. Kita tunggu mendidih dulu. Kita akan tambah ayak. Dia saat lagi agak mendidih lagi, kita akan masuk kerisik pula. Sambil kita buat gulai batang pisang ni, kalau kenduri kita akan buat sontok naik dengan nasi minyak, kerabu, goreng ayam. Okey, setelah kita tengok gulai ni dia dah nak mendidih, kita masuk kerisik. Ni bahan penyedap gulai lah, kerisik ni. Kalau kita tak buh kerisik, memang tak aroma nak sedap. Kalau gulai belah utara kawasan Alor Setam, mereka jarang pakai kerisik. Mereka pakai buat gulai ubi. Setengah dia tak berisik. Tapi kita buat batang pisang, kita pakai kerisik, baru sedap. Untuk 10 kilo daging ni lebih kurang 800 gram. Dan gulai ni pun kita kena buh gula batu sebab nak bagi daging cepat empuk sikit. Sebab gula batu ni dia manis lain. Dia tak macam gula pasir macam biasa. Gula pun kita kena tambah juga sikit. Nak kena balance dengan perasa. Okay, kita tunggu sekejap. Tunggu daging kalau nampak macam dia dah nak lembut, kita akan masuk batang pisang ni. Ni daging dah hampir masak. Jadi kita akan masuk batang pisang lah. Untuk maklumat, batang pisang ni kalau kawasan selatan dia panggil umut pisang.
Kalau sebelah pedalaman Baling, Sik, Kuala Nerang, dia panggil Riah Pisang. Tapi untuk kawasan utara belah Alostak, dia panggil Batang Pisang. Itu beza dia, tempat-tempat tu. Okey, kita dah masuk tu, kita masuk santan. Santan lebih kurang 2 kilo kita masuk. Selepas kita bubur santan, kita akan perasa dia dengan garam, dengan asam. Kita guna garam kasar daripada gurah halus. Sebab garam kasar ni, garam halus ni dia rasa payau. Rasa payau tu rasa kurang sedap, kurang enak. Lepas kita bubuh ni, kita tunggu sehingga umbut pisang ni dia lembut sikit. Lepas tu kita boleh angkat. Kalau guna pisang hutan, dia akan bertukar. Tengok tu nampak macam hitam sikit tu. Ni kita guna pisang hutan ni. Kalau pisang kawasan kampung ni, pisang awak, dia color dia, kalau batang pisang ni dia tak hitam sangat. Kalau kita masak dalam kawah, ada beza dia. Kalau dalam kawah, gulai akan nampak gelap sikit. Kalau dalam periuk, dia nampak kuning. Dalam kawah ni kita tengok nampak macam gelap. Ni kita masak 10 kilo boleh makan sehingga 120 orang boleh makan. Kita test tengok asam apa. No. Sedap. Lagi pakat-pakat makan. Pakat-pakat rasa. InsyaAllah sedap. Batang pisang pun dah lembut. Daging pun dah lembut. Daging pun dah lembut ni. Okey, siap untuk dihidang lah. Gulai umbut pisang memiliki rasa yang unik, menjadikannya salah satu hidangan yang paling dinantikan dalam setiap kenduri di sekitar utara tanah air. Resipi warisan turun-temurun ini bukan hanya memperlihatkan kepandaian orang dahulu dalam mengekspresikan identiti dan budaya setempat, malah ia juga kaya dengan khasiat yang terbukti memberi manfaat kepada kesihatan. Sedap ke ni? Oh, sedap. Sedap. Ni makanan apa daripada dulu ni. Kecil-kecil dulu makan macam ni ya. Sedap, memang sedap. Oh, sedap. Jarang jumpa ni, payah jumpa. Masa kenduri macam ni lah baru nak jumpa dah. Ni pertama kali lah saya try gulai batang pisang ni, so rasa dia sedap dan unik lah. Memang sesuai lah untuk orang muda kalau nak rasa. Hidangan ini bukan sekadar sajian, tetapi satu lambang tradisi yang terus dihargai dan dinikmati oleh generasi ke generasi baru.